Aku tak tahu kenapa tak ramai orang sebut pasal cerita ni. Pelakon dah best. Cerita dia awal-awal tu klise sikit, tapi bila dah sampai episod hujung-hujung tu, banyak teka-teki, banyak plot twist dia mat. So ni drama bersiri yang korang boleh tonton dekat Apple TV. Total ada 7 episod je. Besok akan keluar episod ke-6, minggu depan akan keluar episod ke-7. So cerita dia pasal seorang perempuan yang dipanggil dengan nama gelaran dia Lucky. Lucky ni dilakonkan oleh Anya Taylor-Joy. Dan dia ni seorang penipu. Dia dengan pasangan dia tipu orang dan dia pegang duit berjuta-juta dolar. Tapi yang jadi masalah lepas tu, bila si Lucky ni, dia pula kena tipu. Pasangan ataupun suami dia yang bernama Carl, suami dia tipu dia pula. So part ni mungkin dengar macam klise lah, tapi bila korang tengok daripada satu episod ke episod seterusnya, kat situ yang jadi lagi menarik. Mula-mula nampak macam orang ni, lepas tu nampak macam orang lain pula. Dan bila korang tengok cerita ni, tak ada siapa yang korang rasa boleh dipercayai, termasuk anggota polis sendiri. Dan cerita ni memang bagi aku sangat-sangat entertaining, walaupun ada part tu macam agak klise. Tapi kalau korang minat cerita-cerita crime thriller macam ni dan nak tengok macam mana si mangsa ni nak loloskan diri dia, yang tu yang buatkan menarik tu. Banyak part yang suspense, yang thrill, yang mungkin tak masuk akal lah, tapi sangat-sangat menarik. Dan cerita yang bertajuk Lucky ni korang boleh tengok dekat Apple TV. Dan macam aku cakap tadi, minggu ni akan keluar episod ke-6 dan minggu depan episod terakhir. Dan macam biasa, rating aku untuk cerita ni korang boleh tengok kat website Kotak Nyaman. Dekat sana korang pun boleh bagi review dan juga rating untuk setiap filem ataupun series yang korang dah tonton, termasuk dengan cerita yang bertajuk Lucky ni. So ada lagi tak cerita-cerita menarik yang aku tak review lagi, yang aku boleh tengok dekat Apple TV ni? Cuba komen kat bawah. Nyaman.